perkongsian ilmu yang akan beliau sampaikan nanti akan memberi gambaran dan cetusan kepada kita, untuk kita khususnya ibu-ibu, ayah-ayah dapat membimbing anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Dulu saya Loi Selatan, Cikgu Kamarul punya kampung. Memang biasanya geng-geng GPW ni number one. Tanya, tepuk tangan pada diri anda. Lafaz keramat ayah dan bonda. Kami bersyukur melahirkan anak yang hebat dan bijak. Alhamdulillah. 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 Baik, terima kasih tuan. Baik, mungkin tak tahu kan lagi ni kena buat lapas itu kan. Baik, tanya. Baik, anak anda kiri dan kanan cakap tahniah ayah. 1, 2, 3. Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau kita ikut yang susah payah ibu dan sampai ke umur kamu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ibu kamu susah payah semenjak 12 tahun yang lalu melahirkan kamu. Tetapi dia sangat sayang pada kamu. Dia datang untuk melihat kamu hari ini, untuk motivasi kamu. Dan yang dia tahu kamu hebat dan bijak. Saya tengok wajah-wajah kamu ni, saya tahu kamu orang yang hebat dan bijak, insya-Allah. Kami bersyukur memiliki ayah dan ibu yang terbaik. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Kami sayang kamu berdua. Okey, alhamdulillah. Okey, tuliskan nama dah. Siapa dah tulis nama kat tangan? Bagus. Kemudian tuliskan apa yang negatif yang ada dalam diri kamu. Contohnya pagi tadi nak bangun susah, tak kemas bilik tidur, kemudian datang sekolah mungkin lewat, ada yang selalu ponteng, ada yang tak minat belajar bahasa Inggeris, ada yang tak minat belajar sains. Tulis kat kertas tu. Ada yang selalu tak ada mood, kejap-kejap merajuk. Tulis. Kalau kamu dah tulis, angkat tangan yang dah tulis. Bagus. Lipatkan kertas itu kecil-kecil. Baik. Simpan dalam poket atau dalam beg kertas tu. Saya tak mahu kertas tu bersepah di kantin ini. Jadi saya rumuskan di antara yang kamu tuliskan, mungkin nak bangun pagi tadi lekit, mungkin tak solat subuh, mungkin solat subuh lewat. Siapa solat subuh pagi tadi angkat tangan. Siapa tak solat angkat tangan. Ada juga. Mungkin perempuan mungkin uzur. Yang tak uzur tak ci, kena sembahyang. Lelaki pun uzur juga. Tak tahulah saya nak kata. Baik, kita bersyukur kita hadir dekat sini hari ini sehat. Sedangkan ada orang di tempat lain tak sehat dan mungkin tak dapat pergi sekolah. Kemudian kita hadir dekat sini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah majlis ilmu setiap hari sama ada di sini di kelas kamu didatangi oleh malaikat rahmat, bawa rahmat kepada kamu. Dan kamu juga dan ibu serta ayah juga bersyukur ada anak-anak kat sini. Dan anak-anak juga bersyukur ada ayah dan ibu. Ada rumah, ada kereta dan sebagainya. Saya bersyukur ada sepasang otak kiri dan kanan, boleh mengingat banyak ilmu.
Banyak pengalaman. Saya bersyukur. Ada telinga. Boleh mendengar segala bunyi alam. Saya bersyukur memiliki mata, boleh melihat 7 warna alam. Saya bersyukur ada hidung, boleh menyedot udara, bernafas, menyebabkan saya hidup. Saya bersyukur ada hidung, boleh menghidu bau. Saya bersyukur ada mulut, boleh bercakap, boleh mengunyah makanan, boleh merasa pahit, masam, manis dan payau. Banyak rasa kan? Saya bersyukur, angkat tangan. Saya bersyukur ada sepasang tangan, boleh menyuap makanan, menulis dan membersihkan badan saya. Pegang dada. Saya bersyukur ada jantung dan paru-paru yang sentiasa berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Saya bersyukur ada perut, boleh menyerap zat makanan dan garam menggalian. Saya bersyukur ada sepasang kaki. Cuba hentakkan kaki. Okey, boleh berjalan, berlari ke sana kemari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ini kita mula dah nak masuk adab. Bila cerita pasal kisah Nabi ni, kita menyentuh adab. Dan fokus hari ini kisah Nabi Musa belajar daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada siapa ingat tak cerita dia? Ada ringkasan cerita ada? Siapa yang ingat cerita ni? Siapa tak ingat angkat 2 tangan. Okey, jatuh tangan. Baik. Nabi Musa ni salah satu nabi yang penuh sejarah dia lah. Banyak sejarah dia dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Tapi salah satunya cerita yang ni, Nabi Musa ni mengisahkan tentang ilmu yang dia nak cari dan takdir yang berlaku selepas sesuatu kejadian dan batasan dia. Dia tak tahu, sebenarnya tak tahu apa yang berlaku. Tapi sebaliknya Nabi Khidir ni seorang nabi yang tahu akan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Baik. Sepanjang mereka berguru ni, Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, syaratnya tak boleh bertanya jika dia buat sesuatu. Apa yang ringkas ni, apa yang Nabi Allah Khidir buat? Nabi Allah Khidir buat, dia bocorkan ada perahu nelayan. Dia bunuh seorang anak muda. Dia membaiki tembok yang hampir roboh. Dari pengajaran itu ataupun kisah masa hadapan, Nabi Allah Khidir ceritakan dia bocorkan perahu tu sebab dia tak mahu raja yang zalim nanti dapat perahu tersebut. Kemudian dia membunuh anak muda, seorang anak muda, sebab anak muda ni nanti bila dah besar dia menerhaka kepada ibu bapa dia, boleh menyebabkan ibu bapa dia ke arah kekafiran. Dia membaiki tembok yang hampir roboh sebab dalam tu ada harta anak yatim. Pengajaran daripada cerita ini, kita ambil 3 saja perkara tu, semuanya ditanya oleh Nabi Musa. Sedangkan adab berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam tak boleh bertanya.
itu pengenalan dia. Jadi bila kamu berada di kelas, cikgu nak mula mengajar, jangan nak tanya itu, ini. Biarkan pengajaran itu berlangsung. Barulah kamu akan dapat ilmu secara perlahan-lahan dan dapat kekalkan dalam minda kamu, insya-Allah. Ceria, cuba tunjukkan senyuman. Okey, ini untuk khas kaum ibu yang tersayang. Dengar, apa dia ibu ni? Ibu ni seorang yang hebat. Kenapa dia hebat? Ibu ni yang kalah hanya orang lelaki. Ibu ni sambil goreng boleh dokong anak, sambil kacau nasi boleh tumbuk sambal. Ibu boleh buat multitasking. Tahniah kaum ibu, anda hebat. Kemudian ibu ni melahirkan anak. Ayah tak? Ibu lahirkan anak. Ada yang melalui perut, ada yang melalui saluran peranakan. Semasa ibu kamu lahirkan kamu, mungkin banyak darah yang keluar. Dia menyabung nyawa nak lahirkan kamu. Membuat lelaki dengar tak? Sayang tak ibu? Sayang. Cuba cakap, saya sayang ibu. Murid perempuan, cuba cakap, saya sayang ibu. Nanti balik rumah, ibu buka je pintu, cakap, saya sayang ibu. Boleh? Boleh? Barulah ibu masak pun rasa tak penat, ibu menyapu rasa tak penat, ibu mengemah rumah tak penat. Okey? Lepas tu cakap juga, okey, baik. Ibu ni beri kamu kasih sayang. Ibu beri kamu kasih sayang. Kalau dia tak beri kamu kasih sayang, sekarang ni kamu tak besar. Itu kerja ibu kita, memasak, mengemas. Dan dia guru yang pertama di rumah. Dia aja cakap mama, papa, mamam. Lepas tu mungkin ajak alif batas sikit-sikit, lepas tu hantar ngaji. Ajak ABC sikit, tunjuk pokok, tunjuk kambing, bebek. Nanti bebek. Dia bukan dia kambing. Okey, baik. Kemudian masa ibu ni dengan anak-anak, kalau tak bekerja sepenuh masa, daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 10 malam, ada je kerja ibu ni. Baik, cuba kamu cakap, terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Okey. Dan doa ibu ni hebat. Rajin-rajinlah minta ibu doakan kamu supaya kamu ni sehat, supaya kamu ni cerdas dan cergas. Sekali-kali minta ibu doa kamu. Bapa, kaum bapa, tak apalah, termasuklah cikgu-cikgu yang ada jadi bapa kat sini, walaupun bapa wakil bapa seorang je. Baik. Bekerja demi wang untuk keluarga. Setiap hari bapa ni bekerja untuk kamu cari duit. Dengan itu belajarlah bersungguh-sungguh, jangan sia-siakan harapan ayah dan ibu. Kemudian ayah ni menyediakan rumah tempat tinggal kamu. Ayah sediakan kenderaan, daripada basikal, motor, kereta. Ayah sediakan makan pakai beli untuk kamu semua, untuk ibu dan anak-anak. Ayah ni sayang kamu. Kadang-kadang ayah ni nampak garang, tapi dia sangat sayang pada kamu. Ya, betul. Bila kamu rasa dia kasih kat kamu, bila dia dah tua, dia dah tak marah-marah, kamu rasa bila dia dah tak ada lagi, kamu rasa macam cikgu ayah, cikgu dah tak ada lagi. Bila hari raya rindu nak salam tangan ayah dia. Saya bersyukur masih ada mak saya lagi. Dapat juga salam kalau hari raya. Okey? Bersyukur ada ibu, ada ayah ni, bersyukur. Wali, wali yang ada dekat rumah kita, wali keramat yang ada dekat rumah kita, doa dia mustajab. Mintalah ibu berdoa, mintalah ayah berdoa untuk kamu.
Dan ayah juga pastikan anaknya beragama dan beradab. Siapa yang bercakap semasa orang lain bercakap tidak ada adab, kena dengar. Bila saya suruh bercakap, baru bercakap pandai, bijak. Baik, ini kamu. Kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Anak. Dilahirkan 12 tahun yang lalu, dilahirkan 11 tahun yang lalu, dilahirkan 10 tahun yang lalu. Kamu ni ayah ibu kena bagi adab-adab dalam kehidupan, adab-adab dalam belajar. Dan ibu bapa kena pastikan kamu ni ada ilmu, ada agama. Dan kamu ni semua adalah amanah ibu bapa. Nanti bila dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah ibu kamu ni akan ditanya, adakah mereka menjaga amanah ni? Bagi agama tak dekat anak-anak, bagi ilmu tak dekat anak-anak, bagi adab tak dekat anak-anak. Okey, baik. Dan kamu sebagai anak kena bagi kasih sayang yang tidak berbelah bagi pada ayahanda dan bonda kamu, insya-Allah. Cikgu yang ada ni, guru kamu. Guru kamu ialah ibu bapa di sekolah. Kamu kena dengar cakap mereka, kena hormat mereka. Cuba cakap, terima kasih cikgu. 1, 2, 3. Satu ucapan barakah yang kamu ucapkan dan cikgu rasa gembira. Cikgu pun bersyukur dapat jumpa anak murid cikgu. Antara yang awal cikgu ajar di Felda Haloi Selatan, Cikgu Kamarul. Ada seorang lagi tu dah kerja dekat PPD, Cikgu Safar Arsyad bin Majran. Sekarang dia jadi pegawai, bahkan dia menjadi pegawai ketua kepada saya. Bagus. Baik, kita kembali pada cikgu kamu. Resilientkan anak murid belajar dan bersosial. Apa maksud resilient? Kamu tahan belajar daripada sekolah tahun 1 sehingga tahun 6. Kamu tahan, minda kamu kuat, emosi kamu kuat, tubuh badan kamu kuat. Kamu boleh belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Cikgu ni sentiasa bagi motivasi, bagi kasih sayang, bagi ilmu pada kamu. Sebab tu kalau jumpa cikgu, kalau dah besar macam Cikgu Kamarul, dia terus datang berlari jumpa kat saya tadi. Saya pun rasa alhamdulillah, ilmu yang dibagi tu sampai kepada beliau. Baik. Dan bila jumpa Cikgu Kamarul ni menunjukkan tanda-tanda saya dah tua, dah nak 60-an. Okey? Baik. Gelak Cikgu Kamarul. Baik. Ini sensori tadilah. Sensori tadi kita dah belajar, kita ada sensori visual. Masa belajar gunakan mata kamu, visual. Masa belajar gunakan telinga kamu mendengar kata-kata guru, mendengar ilmu yang guru bagi, iaitu audio. Kemudian kinestetik, terutama masa ajar PJ tu, cikgu suruh lari. Dalam kelas cikgu suruh berdiri, duduk, diri, nak hilangkan ngantuk, buat. Tu kinestetik. Olfaktori, masa buat eksperimen. Bau. Bau durian sedap tak? Sedap. Sedap tak makan durian? Okey. Kalau bau asam jawa, masam tak? Sedap tak asam jawa? Kalau kamu buat eksperimen, sedap. Mungkin asam dicampur dengan kicap, bubur dengan air, campur dengan ikan yang telah digoreng. Sedap. Masak kicap ikan. Sedap. Baik. Olfaktori itu baulah. Kemudian gustatori, rasa manis, pahit. Dalam eksperimen, kalau kamu mau belajar biologi, kita akan rasa. Dekat lidahnya Allah wujudkan ada tunas perasa. Ada tempat yang boleh rasa masin, ada tempat yang boleh rasa
pahit, ada tempat yang boleh rasa manis. Dalam telinga Allah jadikan ada salur masuk bunyi, lepas tu ada tulang-tulang osikel, ada gegendang telinga, ada saraf pendengaran, baru sampai maklumat ke otak kita. Sampai maklumat tu laju tak? Laju. Kad mata, depan dia ada anak mata, ada sklerotik, ada kornea, ada saraf penglihatan. Bila lihat orang, cepat tak maklumat sampai? Cikgu pakai baju apa? Tak sampai berapa saat kan? 3 saat, 4 saat, kamu terus dapat tahu baju cikgu baju pink. Berkuasanya mata, berkuasanya telinga yang awak bagi ni, kita hendaklah gunakan sepenuhnya untuk belajar, semasa belajar. Okey, baik. Ini untuk ayah, untuk ibu. Tak nampak kan saya jelaskan. Anak-anak tuan-tuan ni ada potensi intrapersonal. Intrapersonal ni berkomunikasi, bercakap. Kalau dia kurang bercakap tu ada isu. Tuan-tuan kena tengok kalau anak kurang bercakap. Kemudian anak ni ada intrapersonal. Intrapersonal ni anak-anak yang suka berfikir, baru buat sesuatu. Kadang-kadang dia macam ada cita-cita, ada wawasan. Itu anak yang ada intrapersonal. Kemudian anak-anak ni ada visual yang bagus, ataupun kata istilah psikologi kecerdasan spatial. Dia boleh melukis dengan cantik. Dalam sekolah tak banyak Kemudian anak-anak ni juga ada kebolehan neutralistik. Dia suka tumbuh-tumbuhan, dia suka pokok. Dalam adik-beradik pun biasanya tak ramai, ada satu je. Kemudian anak-anak ni juga ada yang kecerdasan musical. Saya berhak hebat. Okey, baik. Kemudian ada lagi satu, kinestetik, cikgu dah beritahu. Verbal. Kamu ni, anak-anak perempuan ni, anak-anak tuan, ada kemahiran verbal. Kalau dia masuk bercerita, pertandingan bercerita, tu ada kemahiran verbal yang baik. Kalau dia masuk bahas, masuk pantun, masuk debat, masuk pidato, itu ada kemahiran verbal yang baik. Orang ni boleh jadi cikgu, boleh jadi pensyarah. Siapa yang kecerdasan spatial tinggi, boleh jadi artis, boleh jadi arkitek. Siapa yang neutralistik ni, boleh jadi saintis. Jadi ibu bapa tengoklah anak-anak tuan-tuan. Saya dah bagi gambaran potensi anak-anak. Baik. Cakap, saya sayang sekolah saya. Sebab sekolah saya indah. Sekolah kamu ni ialah satu tempat yang sangat berharga. Bandingkan dengan rakyat Palestin, rakyat Bosnia, rakyat Lebanon. Mereka bersekolah di bawah runtuhan bangunan. Kamu bersekolah di tempat yang sangat selesa. Selesa tak? Selesa. Tengok makanan pun dah siap, air minum ais pun dah ada. Pergi sekolah dapat bawa bekal. Kalau anak-anak Palestin belajar sambil berlapang, belajar bangunannya dah runtuh jadi tempat belajar. Okey. Kemudian sekolah ni tempat elokkan perangai kamu, budi pekerti kamu. Itu sebab ustazah ajar adab, cikgu moral ajar adab. Kamu kena ikut adab. Cikgu civic ajar adab, kamu kena ikut adab. Adab bertemu dengan orang, bertemu dengan guru, bertemu dengan rakan-rakan kamu, bertemu dengan lain jantina, ada adabnya. Okey. Di sini juga kamu banyak dapat ilmu.
Daripada ilmu bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, kamu dapat. Kemudian kamu dapat ilmu matematik, ilmu sains, dan baru ni nak masuk balik alam manusia, ilmu muzik, agama Islam, semua kamu dapat. Okey? Kalau kamu rajin, kamu lekas, pandai, kamu cepat pandai. Rajin, tekun, tabah, kamu cepat pandai. Kemudian sekolah ni juga membentuk suasana yang positif, bertolak ansur, bertolak ansur dengan kawan, berkongsi tempat belajar, berkongsi idea. Okey? Kemudian akhir sekali, sekolah ni menghiaskan diri kamu dengan ilmu, agama, disiplin dan adab. Jangan sia-siakan alam sekolah. Cikgu sangat suka bersekolah. Itu sebab cikgu sekolah sampai tingkatan 6. Tingkatan 6 cikgu terakhir di Kolej Tengku Abdul Rahman. Cikgu sekolah pun merata-rata, di Labuan Sabah, di Air Baru, Yasin, Sekolah Menengah Gapar Baba Masjid Tanah, Sekolah Iskandar Shah Yasin, cikgu sekolah. Sebab cikgu suka ilmu. Baik. Jadi murid-murid semua seharusnya sukakan ilmu. Baik. Ini isu anak-anak, tuan-tuan, puan-puan. Isu anak di sekolah, kehadiran lewat punting. Ni kena beri perhatian, ya. Kalau anak-anak ni tak datang, tercicir, tuan-tuan, puan-puan kena denda. Ada denda dia. Kalau anak tuan-tuan tak datang sekolah, rugi, punting rugi. Dan tak datang sekolah, punting kan akan dicatat dalam SSDM. Ada lagi kan Cikgu Azlin? Cikgu Azlin ada lagi kan SSDM? Tulis. Habis dah tak ada? Dah baru ada catatan khas. Kalau dulu sistem salah laku dan disiplin murid, sekarang dah tak ada. Tapi ada catatan lain online. Jaga. Catatan salah laku. Sama lah lebih kurang tu. Tapi jangan risau. Yang saya tahu dahulu, sekolah rendah habis kat sekolah rendah. Sekolah menengah rekod baru. Jadi jangan anak-anak tuan-tuan jangan ada dalam rekod tu lah kalau boleh. Prestasi akademik yang ada tu belajar tak pandai-pandai baca, belajar tak boleh baca. Itu mungkin anak tuan-tuan kena duduk kelas pemulihan. Ada yang tak pandai matematik, bahasa Melayu pandai, Inggeris pandai, bahasa Inggeris tak pandai. Ada anak yang dia pandai bahasa Inggeris je. Ada, jumpa tak? Terutama anak PPKI. Sini ada tak ada PPKI? Tak ada. Anak PPKI dia pandai cakap bahasa Inggeris je. Ada. Ni PPKI. Dan anak-anak ni prestasi akademik ni tuan-tuan jagalah. Kadang-kadang di sekolah rendah tak pandai, tapi sekolah menengah dia makin lama makin pandai. Jangan sia-siakan harapan anak-anak kita ni. Dan anak-anak jangan sia-siakan harapan ayah anda dan bonda. Kemudian disiplin, peraturan sekolah. Anak-anak tuan-tuan ni di sekolah dididik daripada pintu pagar, disiplinnya datang awal, beratur disiplinnya. Masa pimpinan beratur, berikrar, tu bentuk disiplin tu. Menghormati lagu kebangsaan, disiplin. Pakai baju uniform ni, disiplin. Menutup aurat, salah satu cabang agama dan disiplin. Kemudian adab. Dah mula bercakap. Jangan bercakap, sikit lagi nak habis. Baik.
Kemudian adab ni cikgu dah terangkan tadilah. Pengaruh rakan sebaya. Tuan-tuan kena tengok tuan-tuan siapa kawan anak tuan-tuan. Kadang-kadang balik rumah, bila waktu maghrib tu dia suka jumpa kawan dia. Tu kena betulkan tu. Rakan sebaya dia tak betul. Waktu maghrib anak tuan-tuan kena berada di rumah. Ataupun malam pergi kodai sesama dengan kawan kena cek tu. Anak satu cerita. Puan-puan, ada satu pelajar perempuan ni pengajaran pada murid-murid. Ada satu pelajar perempuan, dia nakkan abang angkat. Abang angkat dia ni pula hari-hari jumpa dia dekat seberang padang. Jumpa dah jumpa kat masjid pula. Satu hari orang terjumpa dekat belakang masjid. Lain kojo yang menyebabkan kena tangkap halwat. Puas pula saya kena buat konsultasi dengan polis, guru besar, cikgu disiplin, mak bapak. Maknya ibu tunggal. Bayangkan macam mana perasaan mak yang membesarkan dia selama 12 tahun. Malu mak bapak, segan. Kalau boleh jagalah air muka ibu-ibu, bonda-bonda yang kamu kasihi. Jangan buat perkara-perkara yang memalukan mereka. Boleh tak nak murid? Boleh tak? Okey. Kemudian anak-anak ni biasa isu dia datang ke sekolah sakit. Ibu ayah, kalau anak ni seselema pun dia datang sekolah tak selesa. Seselema dengan batuk lagi tak selesa. Jadi pastikan anak-anak kita nak datang ke sekolah sehat, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama. Kalau ada sakit, rawatlah dengan segera. Ada juga anak-anak ni yang tak makan, tak minum, mungkin daripada keluarga yang susah. Kena kurang-kurang anak kita ni ada RM3 lah zaman sekarang ni. Kalau zaman saya dulu 30 sen tak apa. Cekodok 10 sen, air 10 sen. Dulu cekodok besar penumbuk. Sekarang ni cekodok bosan ni 60 sen satu. Ayo, ambil untung terlampau bonang. Baik. Kemudian pakaian anak-anak ni, alhamdulillah kita tengok anak-anak kita semua pakaiannya cantik, bersih. Tahniah pada ibu kerana menyediakan pakaian yang indah-indah pada anak-anak. Anak-anak ni kadang kalau baju dia kotor, comot pun dia tak nak datang sekolah. Jadi kena perhatikan pakaian mereka. Basuh setiap hari atau 2 kali sehari. Kenapa anak tidak mahu datang ke sekolah? Sebab anak tak ada kemahiran bersosial. Anak-anak ni tak boleh bergaul dengan orang lain. Saya ada isu satu anak buah saya. Dia susah nak bergaul dengan orang. Pasal dia anak, siapa yang ada anak tunggal, susah, kemahiran sosial, tak bercakap dengan kawan. Jadi sekolah ni tempat dia belajar bersosial, bercakap dengan kawan dia, menghormati kawan dia. Okey? Tiada duit. Tadi dah cakap kan, kita skip. Tiada bekalan, sama juga mungkin tak ada makanan. Kalau tak ada duit, sediakanlah bekalan sekurang-kurangnya 2 potong roti, air TO. Air TO ni gulanya jangan banyak. Kalau banyak nanti dia hyperaktif. Sedang-sedang aja. Kalau boleh pakai gula O. Okey? Baik. Tidak siap kerja sekolah. Siapa selalu tak siap kerja sekolah? Selalu tak siap. Nak datang sekolah suspend tak? Suspend kan? Terutama cikgu yang jaga tu garang, cikgu yang ajar tu. Tu. Okay, jatuh tangan. Siapkan kerja sekolah, nak datang tu rasa selesa, rasa seronok. Okey? Ibu bapa pantau. Hilang buku.
Hilang buku nak belajar dah tentu tak boleh. Jadi pastikan buku jangan hilang. Ada tu buku anaknya dah hilang daripada bulan 2 sampai bulan 11. Bulan 11 guru buku teks minta buku dah hilang. Jadi macam mana awak belajar? Macam mana anak-anak perempuan belajar? Kena tengok. Kemudian tak ada motivasi. Inilah program-program macam ni, pengajaran guru, doa-doa, itu adalah motivasi pada anak-anak tuan-tuan. Okey? Cuba baca doa penerang hati. Allahumma ftah alaina. 1, 2, 3. Waktu tengah hari telah mulai terasa, ya? Baik. Baik, cuba sebut pagi 3 kali. 1, 2, 3. Okey. Sekejap lagi waktu pagi akan berakhir. Dan ada juga anak yang mengantuk dan penat, tak mahu datang sekolah. Sebab apa? Mungkin ayah dia berniaga pasar malam, berniaga di restoran, lambat tutup, anaknya pergi. Tapi ada contoh di Pelda Lui Selatan. Siapa pernah pergi Pelda Lui Selatan? Angkat tangan. Siapa pernah rasa Wak Jamian punya nasi ayam? Ni mungkin tak pernah. Okay? Anak dia ni semua pandai-pandai. Tapi semasa ayah dia potong ayam, buat sup, buat nasi ayam, ayah dia dengan mak dia buat benda gitu, tapi anaknya belajar dekat dalam kedai itu. Alhamdulillah, anaknya semua pandai-pandai. Tahniah pada orang Pelda. Anda bekerja keras tapi anaknya pandai. Baik. Dan ada juga anak-anak ni tak nak datang sekolah sebab cikgu garang. Macam mana nak buat puan kalau cikgu garang? Puan, kalau cikgu garang nak buat apa? Belanja makan? Cikgu belakang tu dengar aja apa nak buat cakap. Tapi ni cikgu muda semua tak garang. Yang garang makin cikgu bio saya ni. Saya tadi tanya cikgu Azli, dia belum masuk lagi, saya dah masuk Lui Selatan. Saya mengajar satu kelas 40 orang. Garang saya. Kan? Garang. Sekarang cikgu tak garang kan? Tapi kalau cikgu garang nak buat apa? Bagus. Bagus. Kalau penjaga sini cakap bagus. Kalau cikgu-cikgu tuan anak perempuan garang, jangan sispa cepat-cepat. Jangan tanya cikgu Azli ni. Nanti dia poning. Ustaz Asmi guru besar poning. Jangan buat sispa cepat-cepat. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Jumpa cikgu Azlin ke? Jumpa guru besar, bincang. Nanti guru besar ni akan bincang pula dengan cikgu yang garang ni. Katalah cikgu Wahid ni garang. Bincang dengan dia, cikgu anak saya ni dah sebulan tak datang sebab cikgu garang. Cikgu, tak, perempuan tak percaya, tengoklah cikgu Wahid tu nanti garang. Dia sayang anak murid. Baik bujang, muka handsome dia sayang. Okey, baik. Bincang. Baik. Ibu bapa, pengurusi PIBG, hal-hal ni jangan mudah disispakan. Berbincanglah dengan guru penolong kanan dan guru pesaung. Okey, baik. Baik, cakap. Saya cemerlang. Saya nak jadi anak cemerlang. Baik. Anak-anak akan suka sekolah jika mereka sehat dan cukup tidur. Perempuan, pastikan anak perempuan cukup tidur. Jangan bagi main handset, jangan bagi tengok TV sampai malam-malam. Pastikan anak-anak tuan-tuan juga seronok ke sekolah sebab dapat kawan dan seronok belajar.
Pastikan juga mereka gembira nak belajar. Macam mana anak-anak ni boleh gembira? Dia dapat apa yang dia belajar, dia boleh cerita dengan ibu bapa apa yang dia belajar, itu dia gembira. Guru yang baik hati, insyaAllah guru SK Pasu 2 baik hati, terutama Cikgu Azlin, dia baik hati. Daripada dulu saya tahu Cikgu Azlin baik. Ni suara pun sedap Cikgu Azlin ni. Kalau tahu tadi suruh dia nyanyi. Baik. Pastikan anak tuan cukup duit dan bekalan. Pakaian anak-anak tuan-tuan kemas. Kalau baju putih seluar biru tu bergosok, bernila. Kalau baju tudung putih, baju kurung putih, seluar biru, kain biru, pastikan bergosok, nila, putih, bersih. Kemudian anak kita ni latih dengar cakap kita, dengar nasihat kita, dan biarlah kita menasihati anak kita 360 hari setiap pagi tu, nasihatkan dia, insyaAllah. Batu pun kalau dititiskan air setiap hari akan lekuk, betul tak? Baik. Beri perhatian yang cukup pada anak-anak tuan-tuan ni. Beri perhatian yang cukup. Dari segi rambut dia, dari segi kesihatan dia, dari segi perut dia, mesti makanan mesti ada. Paling elok anak-anak ni pagi dia bersarapan, sekurang-kurangnya air kosong ke sepotong roti ataupun sebiji kurma. Okey, baik. Pastikan anak-anak tuan-tuan juga siap kerjanya, baru dia suka datang ke sekolah. Dan tuan-tuan doakan anak-anak ni, bahasa Melayu pun tak pun. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang rajin, anak yang soleh dan solehah, taat kepada gurunya, taat kepada kedua ibu bapanya. Doalah tuan-tuan setiap hari, terutama kaum ibu, doa anda tembus ke langit, insyaAllah. Baik. Anak tuan ni dikurniakan, tuan-tuan juga dikurniakan kuasa berfikir. Cuba pegang otak ni, otak kiri, otak kanan, ada otak depan. Anda boleh berfikir, boleh mengingat, boleh mendapat pengalaman dengan otak yang ada ni. Dengar tak anak-anak? Itu Allah bagi. Allah bagi kamu kuasa berfikir. Orang yang tak berfikir orang gila. Beremosi, boleh sedih, boleh gembira. Haiwan tak ada. Manusia ni dikurniakan perasaan gembira, sedih, rindu dan sebagainya. Baik, gunakan. Bercakap. Yang ni nak cakap. Jangan bercakap. Kamu telah menggunakan kuasa bercakap, melanggar peraturan, melanggar adab. Jangan bercakap. Orang Negeri Sembilan kata ontok-ontok. Okey, baik. Jadi bercakap yang baik, baik. Bercakap bila perlu. Baik. Kemudian bertindak. Bertindak, membuat sesuatu. Salah satu tindakan belajar ialah belajar. Belajar, mengulang kaji pelajaran, belajar di rumah, belajar di sekolah. Itu tindakan kamu. Jadi Allah bagi ni 3-4 kuasa hebat ni. Kamu gunakan doa, macam doa tadi, Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazali rahmatika ya arhamar rahimin. Nak keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Banyak kerana doa ni, banyak kuasa doa ni, kerana doa boleh mengubah qada dan qadar. Okey, baik. Hatta kamu ada air kosong depan ni, kalau ibu ni cakap, ya Allah, baikkanlah demam anakku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masuk tuan-tuan gelombang tu dalam air tu, dan air tu boleh menjadi syifa pada anak tuan-tuan.
boleh terangkan hati dia. Kalau kata ya Allah terangkanlah hati anakku seperti Nabi-Nabi, InsyaAllah masuk dalam air itu. Ini doa untuk ibu bapa, untuk bapa lah, bapa dan untuk bapa sebenarnya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan boleh salinlah doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri kami. Kalau ada dua isteri bolehlah isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam orang yang bertakwa. Kalau isteri berdoa, tukarlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami suami kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah imam kami orang yang bertakwa. Jadi baca doa ni setiap hari. Kemudian doa untuk ibu bapa. Baik, saya nak anak-anak doa untuk ibu bapa dia. Allahumma ighfir lana. 1, 2, mula. Okey, cukup. Baca tak setiap hari? Baca. Okey, baca makna dia. 1, 2, 3. Tak sama. Sama-sama. Ya Allah. Ikut cikgu. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Jadi baca doa ni setiap hari untuk ayah ibu. Baik, makanan lah. Kalau anak-anak ni tuan-tuan sediakanlah kismis, bukan kismis minda pun tak apa, anggur kering bagi anak makan, ganjil, 3 biji 5 biji bagi setiap pagi. Kemudian anak-anak ni elok minum susu lah, bukan susu pekat manis tu, susu cair yang tak ada campuran lah, susu segar. Paling baik susu unta, susu kambing. Galakkan anak-anak juga makan sayuran. Saya tahu anak-anak ni biasanya kurang minat sayur seperti bayam, sawi dan sebagainya. Vitamin, anak paling penting vitamin C, kena makan. Okey, mengelakkan dia mudah kena penyakit. Coklat ni, coklat gelap, sekali-sekali bagi makan coklat, boleh menenangkan minda anak-anak. Tapi kalau coklat yang manis tu, anak hyperaktif, dia akan bertambah aktif. Bagi makan buah-buah segar, bagilah makan. Di sini buah-buah segar, paling kurang pun buah mangga, apple, limau, anggur. Air yang cukup. Air ni penting. Kalau orang Cina berderet ni dekat depan ni bocong air, ni saya jumpa satu je, bekas air. Anak-anak ni galakkan bawa air banyak, kerana air yang banyak boleh menyegarkan otak dan tubuh badan. Perhatian 1, kami ibu bapa terbaik dan hebat. Yang kedua, tumpuan kepada anak 100%. Tak mahu dah tu. Tumpuan kepada anak. Sekali lagi, tumpuan kepada anak 100%. Bersemangat 100%. Anak kami, anak saya pelajar cemerlang, anak saya pelajar hebat, anak kami pelajar yang cerdas, pelajar yang berdisiplin. Anak kami baik, cerdik, soleh dan solehah.
Okey, tepuk tangan pada ibu bapa kamu. Tepuk tangan. Okey. Okey, pelajar lelaki cakap, ibu saya hebat. 1, 2, 3. Pelajar perempuan cakap, ayah saya hebat. 1, 2, 3. Okey. Baik, anak-anak Baik, anak-anak, angkat tangan anak-anak. Okey, ikut cikgu. Saya bersyukur ada ibu yang hebat melahirkan saya. Terima kasih ayah dan ibu. Alhamdulillah kamu sayang kami. Saya sayang ayah dan ibu selamanya. Terima kasih ayah ibu memberi kami segala-galanya. Ampunkan dosa kami, ayah dan ibu. Anaknya tadi ni, ni ayah kamu. Siapa tadi? Mana anaknya? Jumpa ayah kamu. Salam, peluk. Ni. Okey, kembali kepada tempat duduk kamu semula. Okey, ini yang terakhir lah. Yang terakhir untuk renungan anak-anak murid semua, InsyaAllah. Itulah jasa ibu yang tercinta. 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, dia lahirkan kamu.